Doa seorang sahabat kepada seorang sahabat yang lain tanpa pengetahuan dia, doa tu makbul. Antara doa paling makbul sekali ialah doa seorang kepada sahabat dia yang lain tanpa pengetahuan dia. Malaikat akan aminkan kepada dia dan malaikat akan doakan yang seumpamanya kepada dia. Contoh, macam ada kawan kita dengar kata dia sakit, kita pun malam-malam angkat tangan, ya Allah, engkau tolong berikan kesembuhan kepada saudaraku tu. Jangan beritahu kat dia. Tahu tak siapa yang akan aminkan doa kita? Yang akan aminkan doa kita ialah malaikat. Malaikat tu tak amin saja, dia doa pula kat kita, ya Allah, engkau berilah kesembuhan, berilah jauh pada penyakit kepada orang yang doa ni. Kita ni doa belum tentu makbul lagi, tapi malaikat tolong doa kat kita, confirm makbul dah. Syarat dia apa? Orang tu tak tahu kita doa kat dia. Jangan pula esok telefon dia, Assalamualaikum, hari ni rasa macam mana? Rasa macam lega-lega sikit tak? Dia rasa macam lega sikit ke? Semalam aku doa hantar aku doa senyap-senyap kan, dia kata. Dia bagi tahu tu tak doa senyap-senyap dah lah.